Ramai orang di seluruh dunia mengenali nama Benjamin Netanyahu. Ada yang menganggap dia seorang pemimpin yang kuat mempertahankan negaranya. Tapi, ada juga yang melihatnya sebagai tokoh paling kontroversi dalam politik dunia. Persoalannya, siapa sebenarnya Benjamin Netanyahu? Bagaimana seorang lelaki dari keluarga biasa boleh menjadi salah seorang pemimpin paling berpengaruh di Timur Tengah? Benjamin Netanyahu dilahirkan pada 21 Oktober 1949 di Bandar Tel Aviv, Israel. Bapanya, Benjamin Netanyahu, adalah seorang ahli sejarah terkenal yang pakar dalam sejarah Yahudi. Sejak kecil, Netanyahu membesar dalam keluarga yang sangat menitik beratkan pendidikan dan politik. Semasa remaja, keluarganya pernah berpindah ke Philadelphia di Amerika Syarikat. Di sana, Netanyahu belajar di sekolah Amerika dan fasih berbahasa Inggeris. Kemahiran bahasa ini kemudian menjadi salah satu kelebihannya ketika berdebat dan berucap di pentas antarabangsa. Selepas menamatkan persekolahan, Netanyahu kembali ke Israel dan menyertai tentera. Dia dipilih untuk menyertai unit elit Israel yang dikenali sebagai Sayeret Matkal. Unit ini adalah pasukan khas yang menjalankan operasi rahsia dan misi berisiko tinggi. Sepanjang berkhidmat, Netanyahu terlibat dalam beberapa operasi ketenteraan penting dan pernah cedera semasa misi. Pengalaman sebagai komando elit ini menjadikan imejnya sebagai seorang pemimpin yang tegas dan berani. Selepas meninggalkan tentera, Netanyahu melanjutkan pelajaran di Massachusetts Institute of Technology di Amerika Syarikat. Di sana, beliau mempelajari bidang seni bina dan pengurusan. Selepas tamat pengajian, Netanyahu bekerja dalam sektor perniagaan sebelum akhirnya memasuki dunia politik. Pada awal 1980-an, beliau mula mendapat perhatian apabila menjadi diplomat Israel di United Nations. Kemahirannya berucap dan berhujah membuatkan namanya semakin dikenali di peringkat antarabangsa. Pada tahun 1996, Netanyahu mencipta sejarah apabila dipilih sebagai Perdana Menteri Israel yang termuda ketika itu. Beliau memimpin negara itu selama beberapa tahun sebelum kembali berkuasa semula pada tahun 2009. Sejak itu, Netanyahu menjadi salah seorang pemimpin paling lama memerintah dalam sejarah Israel. Sepanjang pemerintahannya, beliau sering menekankan isu keselamatan negara, ancaman dari Iran serta konflik dengan Palestin. Namun begitu, perjalanan politik Netanyahu tidak pernah sunyi daripada kontroversi. Beliau sering dikritik oleh komuniti antarabangsa berhubung konflik dengan Palestin, khususnya di wilayah Gaza Strip. Selain itu, Netanyahu juga pernah berdepan beberapa kes mahkamah berkaitan tuduhan rasuah. Walaupun begitu, beliau masih mempunyai penyokong kuat yang melihatnya sebagai pemimpin yang mempertahankan keselamatan Israel. Hari ini, nama Netanyahu sering menjadi tajuk utama berita dunia. Setiap keputusan yang dibuat olehnya boleh memberi kesan besar kepada politik Timur Tengah dan juga hubungan antarabangsa, sama ada dipuji atau dikritik. Satu perkara pasti, Benjamin Netanyahu adalah salah seorang tokoh politik paling berpengaruh dalam era moden. Kisah hidup Netanyahu menunjukkan bagaimana seorang bekas komando tentera boleh naik menjadi pemimpin negara. Namun sepanjang pemerintahannya, nama Benjamin Netanyahu sering dikaitkan dengan konflik berdarah di Timur Tengah. Operasi ketenteraan Israel di wilayah Gaza Strip telah menyebabkan puluhan ribu rakyat Palestin terkorban, termasuk wanita dan kanak-kanak. Ramai pihak di seluruh dunia menuduh kerajaan Israel di bawah Netanyahu bertanggungjawab terhadap kemusnahan besar dan kehilangan nyawa yang berlaku di Gaza. Bagi penyokongnya, Netanyahu dianggap mempertahankan keselamatan Israel. Namun bagi pengkritiknya, beliau dilihat sebagai pemimpin yang bertanggungjawab terhadap penderitaan rakyat Gaza dan sehingga hari ini, konflik ini masih berterusan tanpa penyelesaian yang jelas.